Hai, Assalamualaikum, selamat pagi guys. So hari ini kita nak share kepada anda. Yang ni model dia Honda FL5 Type R tahun 2024. Okey, kereta ni masih baru sampai dekat kita punya showroom. Okey, kalau tengok condition dia memang tip-top lah. Tahun 2024 kita ada banyak unit yang kita dah confirm buy dan untuk bawa ke Malaysia lah. So guys boleh tengok yang ni Honda FL5 Type R, color warna merah. Okey, warna merah ni antara yang ramai customer minat lah untuk color warna merah ni. Kereta standard stock, tak ada modified apa semua, stage 2 apa semua tak ada. Dan kereta standard kilang lah. Kalau korang boleh tengok ni dia punya tayar dia. Tayar dia pakai Michelin Pilot Sport 4S. Okey, tayar brake Brembo. Okey, ni rim original dia guys. Okey, tayar 19. Ini bahagian depan dia, LED dia. Okey, standard version lah, tak ada modified apa semua dan kereta tak ada barang-barang aftermarket lah. Okey, korang boleh tengok. Cuma untuk unit ni dia lebih lower sikit sebab dia pakai suspension, dia dah tukar suspension. Nampak lower sikit, tapi dia ada bagi yang ori punya suspension dekat dalam ni. Korang tengoklah, condition dia memang tip top. Okey, kita ada banyak unit untuk Honda FL5 ni. So yang mana berminat nanti boleh komen dekat bawah ataupun korang boleh terus WhatsApp saya dekat nombor dekat bawah guys. Okey, 3 exhaust tip ni bahagian dalam dia. Okey, condition dia memang tip top. Kalau tak kunci korang boleh tengok bahagian dalam dia. Ini condition dia. Okey, untuk unit ni dia datang dengan orang kata dah ada carpet dekat bahagian atas tu. Nampak sedikit macam black edition. Okay, dia punya steering dia pakai full Alcantara. Okay, dia pakai Alcantara punya leather. Lepas tu dia ada wireless charging dekat bahagian bawah ni. Okay, itulah dia Honda FL5 Type R. Okay, yang paling penting dia pakai manual guys. Okay, nampak dia ada Type R dekat dia punya seat. Okay, walaupun dia tak terang tapi dia ada dekat apa, tekapan. Ini bahagian dia. Ini bahagian dalam dia. Okay, yang mana berminat nanti boleh contact Din, boleh buy appointment datang ke showroom.